Sebenarnya kita memang nak diet. Kita nak hidup sihat, kita nak kurus, nak kurangkan gula, tak nak minum air manis, tak nak makan malam. Tapi makanan tu je minta tolong. Tolong, makanlah aku. Macam mana? Kita ni tak boleh kalau minta tolong ni. Kita kesian. Kita ni iman tak kuat, mudah terpengaruh. Dan makanan tu minta tolong, terpaksa dia tolong. Tolong makan. Macam mana saya nak berhenti makan? Kalau makanan tu pagi, petang, siang, malam minta tolong. Ni, macam donat susu yang Keria Bol Padu Bella ni jual. Donatnya melembut, sedap, murah, peniaganya pun baik. Macam mana saya nak berhenti makan? Jangan salahkan saya sebab asyik makan aja. Tapi salahkan makanannya. Ni. Dia yang ngasut saya suruh makan dia. Tiba. Sebenarnya kita memang nak diet. Kita nak hidup sihat, kita nak kurus, nak kurangkan gula, tak nak minum air manis, tak nak makan malam. Tapi makanan tu je minta tolong. Tolong, makanlah aku. Macam mana? Kita ni tak boleh kalau minta tolong ni. Kita kesian. Kita ni iman tak kuat, mudah terpengaruh. Dan makanan tu minta tolong, terpaksa dia tolong. Tolong makan. Macam mana saya nak berhenti makan? Kalau makanan tu pagi, petang, siang, malam minta tolong. Ni, macam donat susu yang Keria Bol Padu Bella ni jual. Donatnya melembut, sedap, murah, peniaganya pun baik. Macam mana saya nak berhenti makan? Jangan salahkan saya sebab asyik makan aja. Tapi salahkan makanannya. Ni. Dia yang ngasut saya suruh makan dia. Tiba. Sebenarnya kita memang nak diet. Kita nak hidup sihat, kita nak kurus, nak kurangkan gula, tak nak minum air manis, tak nak makan malam. Tapi makanan tu je minta tolong. Tolong, makanlah aku. Macam mana? Kita ni tak boleh kalau minta tolong ni. Kita kesian. Kita ni iman tak kuat, mudah terpengaruh. Dan makanan tu minta tolong, terpaksa dia tolong. Tolong makan. Macam mana saya nak berhenti makan? Kalau makanan tu pagi, petang, siang, malam minta tolong. Ni, macam donat susu yang Keria Bol Padu Bella ni jual. Donatnya melembut, sedap, murah, peniaganya pun baik. Macam mana saya nak berhenti makan? Jangan salahkan saya sebab asyik makan aja. Tapi salahkan makanannya. Ni. Dia yang ngasut saya suruh makan dia. Tiba. Sebenarnya kita memang nak diet. Kita nak hidup sihat, kita nak kurus, nak kurangkan gula, tak nak minum air manis, tak nak makan malam. Tapi makanan tu je minta tolong. Tolong, makanlah aku. Macam mana? Kita ni tak boleh kalau minta tolong ni. Kita kesian. Kita ni iman tak kuat, mudah terpengaruh. Dan makanan tu minta tolong, terpaksa dia tolong. Tolong makan. Macam mana saya nak berhenti makan? Kalau makanan tu pagi, petang, siang, malam minta tolong. Ni, macam donat susu yang Keria Bol Padu Bella ni jual. Donatnya melembut, sedap, murah, peniaganya pun baik. Macam mana saya nak berhenti makan? Jangan salahkan saya sebab asyik makan aja. Tapi salahkan makanannya. Ni. Dia yang ngasut saya suruh makan dia. Tiba. Sebenarnya kita memang nak diet. Kita nak hidup sihat, kita nak kurus, nak kurangkan gula, tak nak minum air manis, tak nak makan malam. Tapi makanan tu je minta tolong. Tolong, makanlah aku. Macam mana? Kita ni tak boleh kalau minta tolong ni. Kita kesian. Kita ni iman tak kuat, mudah terpengaruh. Dan makanan tu minta tolong, terpaksa dia tolong. Tolong makan. Macam mana saya nak berhenti makan? Kalau makanan tu pagi, petang, siang, malam minta tolong. Ni, macam donat susu yang Keria Bol Padu Bella ni jual. Donatnya melembut, sedap, murah, peniaganya pun baik. Macam mana saya nak berhenti makan? Jangan salahkan saya sebab asyik makan aja. Tapi salahkan makanannya. Ni. Dia yang ngasut saya suruh makan dia. Tiba. Sebenarnya kita memang nak diet. Kita nak hidup sihat, kita nak kurus, nak kurangkan gula, tak nak minum air manis, tak nak makan malam. Tapi makanan tu je minta tolong. Tolong, makanlah aku. Macam mana? Kita ni tak boleh kalau minta tolong ni. Kita kesian. Kita ni iman tak kuat, mudah terpengaruh. Dan makanan tu minta tolong, terpaksa dia tolong. Tolong makan.
Macam mana saya nak berhenti makan? Kalau makanan tu pagi, petang, siang, malam minta tolong. Ni, macam donat susu yang Korea Ball Padu Bella ni jual. Donatnya melembut, sedap, murah, peniaganya pun baik. Macam mana saya nak berhenti makan? Jangan salahkan saya sebab asyik makan aja. Tapi salahkan makanannya. Ni. Dia yang ngasut saya suruh makan dia. Tiba.